Alright, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zah Vlog. So hari ni kita nak buat sikit reaction aku dah buat hari tu, iaitu trailer Kulong Man, official trailer. Dan aku dapat tengok banyak gila backlash tentang trailer tersebut. Dan aku tak nafikan, memang trailer tu nampak quite underwhelming sedikit. Dan masa aku tengok dekat TRX itu, masa launch tu pun aku rasa macam betul ke ni kan? Betul ke ni finalize ni trailer apa kan? Sebab ada certain part macam nampak dubbing dia teruk, especially watak Remy dan watak Roshamno. Dubbing dia sangat-sangat teruk, like betul-betul macam tampal tau, tak nampak depth, tak nampak betul-betul mic tu betul-betul kat depan muka dia apa kan. So hari ni kita nak go one by one setiap sequence di dalam filem ni. Adakah dia betul-betul sucks gila babi. Dan hari ni kita ada tetamu istimewa untuk kita go nak tengok secara mendalam trailer ni. Daripada awal lagi memang dah nampak yang fight di antara Syamsi dan juga Borhan ni. I have no problems with that, but afterwards sequence pada permulaan sebelum logo official trailer ni memang quite good. Masa dia keluar logo api Kulong Man dekat TRX, masa aku tengok tu aku nampak macam bapak fake gila, nampak CG dia terlalu tampal je mat, api dengan logo Kulong Man kan. Masa aku macam alamak, kenapa dia macam ni kan. Tapi in dalam video dekat social media pun lebih kurang sama je. After that kita akan melihat ada budak-budak di dalam sangkar dan dia telah macam diserbu oleh orang yang ada pistol semua tu, dan ada someone dalam kegelapan tu turun, like seriously sequence ni nampak macam bukan Kulong Man, tapi karakter ni turun dengan wing. Masa tu aku cakap ini Kulong Man ke, tapi at the same time afterwards kita dah reveal watak Syamsi pun menggunakan macam wing yang sama. So benda tu membuatkan aku macam, so adakah ini flashback ataupun adakah ini Ahmad? Sebab afterwards baru kita dapat tahu yang diorang bertiga ni merupakan anak murid kepada Ahmad. So okay, diorang berdua lah, Borhan dan juga Syamsi kan. So dalam ni aku assume sequence ni adalah apabila Borhan dan juga Syamsi waktu mereka kecil telah diselamatkan oleh Ahmad. Aku assume, this is just my assumption sahaja, ni adalah prediction aku lah. So waktu ni lah diorang reveal. Okay, afterwards baru Borhan dan juga Malini. Okay, kat sini kita jemput tetamu istimewa kita, iaitu Duan daripada Buzz Pop. Okay, dia ada bagi tahu. Cuba bagi tahu Duan. Okay Zaf, first of all yang aku perasan bila starting dengan Dr. Malini tu, scene tu mula sekali, kita semua kena tahulah yang tu memang dah retcon sebab Dr. Malini ni dalam filem, tapi sebenarnya watak Malini ni dekat dalam kartun adalah seorang penari kebudayaan ataupun artis jugalah, dan dia ada alter ego dia sebagai pencuri barang antik. So kostum dia macam ada burung yang ada jambul. Tu dah tukar dalam filem jadi doktor. So dia jadi doktor yang in charge untuk jaga Borhan ataupun sembuhkan dia macam tu lah. So aku setuju dengan Duan di mana watak Dr. Malini telah di-retcon. Bukanlah sebab dia daripada awal lagi aku dah tahu dia ni Dr. Malini. So dalam komik dia bukan doktor, dia adalah macam Duan cakap tadi, penari. But then dari awal lagi memang dia tak ikut animation dulu tu. So aku assume, sebab sekarang ni kan baru ni pun ada teater Kulong Man, aku assume ni adalah daripada universe yang berlainan. Alah, come on, MCU boleh buat, takkan kita tak boleh buat kan. Aku assume ini adalah universe untuk filem. Memang tak ikut apa nama perkataan tu, animation dia, asal dia. Cuma dia masih mengekalkan nama dan juga jalan cerita dan juga certain backstory mungkin sama, tapi huge part of it adalah baru. So aku rasa macam okay lah. Bagi aku personally, aku rasa macam okay sebab it's quite refreshing, dan macam mana diorang twist betul-betul nampak lebih logik untuk real life. Itu aku menanti-nanti lah macam mana dia bakal diorang buat kan. Okay, kat sini pun kau dah boleh lihat di mana Dr. Malini cakap yang dia bukan sakit, dia bukan gila tapi awak sakit. So kat sini aku rasa diorang dapat highlightkan yang mungkin filem ini bakal menyerumus ke arah mental illness, bukanlah ke arah gila ni Borhan ni. Aku rasa dia ada mental illness. So afterwards kita dapat lihat dalam trailer ni di mana kita dapat lihat daripada sequence daripada atas, melihat seperti Borhan sedang mengangkat someone yang telah jatuh ataupun dalam tangan dia berdarah. So aku assume one of the character bakal go okay. At the same time dekat hospital tu pun kita dapat lihat dia mengspray something which is I assume suit dia
based on afterwards juga kita dapat lihat suit yang Syamsi pakai pun sama. Bentuk dia punya guard dekat dia punya abs pun tu memang sama, cuma kali ni dia spray mungkin warna purple kan. So afterwards kita dapat lihat sequence dekat lorong ni, dia fight somehow of a henchman fight. Dekat dalam office pun dia ada fight juga menggunakan suit strongman. Afterwards pun ada juga dalam kilang, aku tak tahu dia macam tempat. Kemudian kita dapat lihat watak ni, siapa nama watak ni? Inspektor Sahab, juga melawan, berfight. Kat dalam ni ada nampak macam ada gudang apa ni? Gudang panda yang afterwards aku tak nampak apa perkataan tu. Kemudian backwards juga pada waktu diorang membesar, which is Syamsi dan juga Burhan membesar dengan tiba-tiba ada senapang pula kan. Kemudian kita dapat lihat Syamsi dekat dalam kereta, kemudian ada Burhan nak menumbuk. So aku assume ni masa diorang dah tua. Ini yang membuatkan aku assume diorang ni berada di bawah jagaan Ahmad. Diorang daripada kecil memang dah belajar silat dengan Ahmad dan telah di brought up oleh Ahmad. Kita scroll sikit. Kat sini 3 jaga 3 ni, sampailah diorang besar sekalipun memang Ahmad yang jaga diorang. Dan semua Black Ops punya operation pun semua under diorang. Kat sini kita dapat lihat mask untuk watak Syamsi. Bukan Syamsi, Ahmad. Dalam apa nama perkataan tu, mural yang diorang telah buat dekat Bandar Keluang tu, ada satu watak yang pakai baju hijau dan menggunakan mask. So dalam trailer ni pun dia muncul baju hijau dan juga mask dan bersuit. Benda ni aku rasa ni Ahmad. Assuming from diorang bertiga. Kemudian ada bergelut semua tu dan tiba-tiba Syamsi pembelot tembak dan dia tak tunjuk siapa dia tembak ni. Tapi sebab Syamsi punya baju lain dengan baju yang warna hijau tu, aku rasa Ahmad pembelot ni. Katalah aku spoil daripada awal ni apa kan, tapi based on the trailer sajalah kan. Sebab masa dekat awal ni baju Syamsi warna hijau, baju Ahmad warna hijau. Kemudian afterwards bila dia kena dia tembak orang tu yang pembelot ni, itu Ahmad. So dia tembak semua, tiba tembak dekat hospital tu pun dah terbakar dengan Burhan. Kemudian dia terpaksa balas dendam. This is the most highlighted yang dekat aku jumpa kat Facebook, di mana dia orang kata ni adalah watak Tiong Man. Aku rasa boleh jadi sebab disebabkan ni adalah universe yang berlainan. Ni just my assumption je lah. Universe yang berlainan, tak mustahil diorang reverse that character. Di mana seperti mana yang komplain dulu kan, orang kata Keluang Man ni patutnya tinggi tapi Nas average punya ketinggian kan. So aku assume mungkin untuk filem universe ni diorang terbalikkan macam tu. Keluang Man average punya ketinggian, Tiong Man tinggi. Sebab aku tahu siapa nama Mamat ni, Mirul Aiman, dia sangat tinggi, very tinggi punya guy. Tapi dalam filem ni menampakkan watak Mirul Aiman ni adalah watak daripada polis, which is di bawah arahan ni lah Inspektor Sahab kan. So aku assume dia bakal mengikut cerita macam ni. Fair warning, video ni memang karut gila babi. Dan benda-benda sampai lah habis memang aku bebel benda yang tak masuk akal. Tapi yelah, dulu pun aku predict Astro Cinematic Universe kan. So mana tahu benda-benda betul-betul jadi kan. Aku assume memang betul dia ikut The Dark Knight punya story, which is Robin datang daripada polis punya team dan dia inspired by Batman dan menjadi Robin. Tapi tu tak pernah muncul lah dalam Dark Knight kan. So aku assume dia bakal ikut that jejak. Kemudian ada watak afterwards. Kemudian Keluang Man daripada atas ni. Kat sini waktu Syamsi terjun dan ada kepak dia tu. Ini yang buat aku macam memang 3 orang ni memang ada suit yang wing tu. Syamsi, Ahmad dan juga Burhan. Binawe, which is the letupan daripada restoran Haji Ghani pun sama juga, daripada first trailer pun ada. Ini dekat dalam kilang, I assume the fight. Kemudian dekat bahagian kontena ni pun sama juga fight. Semua orang ingat kau dah mati Burhan. Aku assume waktu dia masuk ke hospital bahagia ni, dia jatuh sakit dan dia lupa siapa diri dia sebenarnya kan. So aku assume dia orang memang cari Burhan ni kat mana. Dia orang ni tengah borak dekat ni. Aku sebenarnya waktu trailer reaction tu, aku faham dia ambil daripada lagu, dan dia jadikan perbualan ni antara dia orang tu. Cuba aku macam cringe sikit lah. The cringeness aku nak
sebut sikit pasal cringeness ni. Sebab aku rasa macam it was meant to be cringe. Sebab based on, kalau kau tengok sekarang ni, tengok generasi sekarang, kalau dia orang tengok Klongman, dia orang akan rasa cringe gila babi. Tapi kita okey, kita tengok yang Klongman animation tu memang best. Waktu tu sebut lawak tu jadi watak cringe tu, lawak cringe tu. So aku rasa dia orang kekal dalam benda tu. Cuma aku terkejut lah itu masa tu, tiba-tiba apa tiba-tiba nak cakap macam ni kan. Okay, so that was basically it. Aku harap, okay, this is my, siapa yang stay sampai penghujung video ni bakal mendapat something out of me personally, bukan daripada trailer. Aku assume trailer tu hanyalah mengamburi mata kita sahaja. Sebab ada beberapa sebab lah. Pertamanya, waktu diorang reveal trailer ni dekat TRX, dia ada reveal 4 lagi karakter dalam filem ni, which is bukan watak Mirul Aiman tau. Which is ada Emilia Henderson, ada Syarul Shiro, kemudian ada ni Roda Impian punya, aku lupa nama tu, dan ada lagi seorang yang botak tapi bermisai tu. 4 karakter ni tak muncul langsung dalam trailer. Kau tak rasa pelik ke? Sebab ke-8 karakter ni di-highlightkan dalam poster ni lah, yang karakter reveal. Tapi half of it tak muncul dalam trailer langsung. Instead, dia munculkan watak Mirul Aiman punya karakter tu. So aku assume trailer ni hanya diversion saja. Dan kalau kau perasan setting filem ni, kau boleh kira pakai jari. Hospital, kontena, kilang. 3 ni je. Takkanlah filem yang berdurasi sejam setengah ataupun lebih 2 jam ni hanya bersettingkan pada 3 tempat ni saja. So aku assume trailer ni sebenarnya ni daripada pandangan marhain aku lah. Aku rasa macam dia memang sengaja keluarkan trailer ni untuk kita letakkan expectation yang sangat-sangat rendah. Sebab diorang dah hype gila babi waktu teaser itu tau. Dan ramai gila ada macam high hopes. Aku harap macam filem The Dark Knight, aku harap macam cerita MCU semua kan. So bila trailer ni keluar, official trailer, dia membuatkan ramai orang persoalkan lah, macam betul ke ni kan, filem keluar main ni nak okey je kan. So aku rasa memang sengaja dia keluarkan trailer yang macam ni untuk merendahkan sikit expectation korang, supaya bila korang tengok filem ni macam wah best gila kan, gelepak gila babi. Aku rasa macam tu sebab based on the trailer macam teruk sangat daripada first teaser dulu memang gila babi, power mat. Tiba-tiba for official trailer macam kenapa pelik dan tak ada karakter lagi 4 orang tu. So I don't know man, aku rasa kedua-dua trailer, teaser dan juga official trailer ni nampak macam hanya surface level sahaja. Ada banyak benda yang diorang tak explore lagi tau. Sebab insiders aku pernah dengar ada banyak lagi karakter tau, tapi tak muncul-muncul lagi. In fact 4 yang diorang reveal masa TRX tu pun tak ada pun dalam trailer. So macam ada banyak lagi ke benda yang diorang tak tunjuk ni kan. So aku rasa macam tu. Aku rasa macam diorang cuba nak tarik balik expectation korang tu, rendahkan sikit supaya kau lebih enjoy masa kau tengok filem ni kan. I don't know, this is just my assumption setelah 8 tahun buat reaction trailer ni kan. Dan kau tahu benda tu, memang ada benda tu. Tapi aku tak tahulah sebab dia macam tak logik jugalah bila aku punya prediction tu. Sebab kau buat event kat TRX mahal sangat, dan event tersebut dihadiri oleh banyak investor dan banyak gila media-media. So coverage kau confirm boom. Tapi kenapa dia letakkan trailer macam ni? So aku macam it's quite fishy lah. Dia sama ada 2 je lah. Satu memang ikut apa yang aku predict tadi tu, memang sengaja keluarkan trailer macam bangang ni. Yang kedua, memang filem ni bangang. So aku tak tahu mana satu. Aku bila filem ni keluar baru aku dapat tahu, oh memang betul prediction aku dah. Memang sengaja dong buat trailer macam tu supaya lower expectation, ataupun memang bila aku tengok filem tu macam babi lah, sama macam trailer siap dia punya teruk ni kan. So aku tak tahulah. Aku just bebel ni. Aku tak tahu betul ke tidak. Tapi aku harap hopefully for the first ever kita dapat lihat filem superhero kita yang quite big sebenarnya. Benda ni sangat, dan aku tahu pressure Anwari ni macam ni pressure yang sangat-sangat besar dan sangat menakutkan sebenarnya, sebab
Yalah, first ever film untuk Clawman. So hopefully masa kita tengok filem ni nanti akan justify, okay, this film. Aku harap filem ni akan jadilah. Apa pandai kan storyteller? Mungkin ada kat luar sana lebih beranggapan, mungkin ada lagi prediction ataupun teori korang yang lagi mindfuck ke mind blown yang aku tak boleh nak brain. Cuba bagi tahu kat bahagian komen. Apa pandai guys? Tinggalkan komen bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel Pixel. Dan pergi pada subscribe yang datang. Thank you.